Berita melaporkan Anwar Ibrahim menegur tindakan seorang lelaki warga emas yang bertindak menampar seorang pemuda bukan Islam kerana makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan. Saudara, saya pelik kenapa berita tak laporkan perkara yang sebenar di mana lelaki yang kena tampak ni adalah cyber trooper Pakatan Harapan. Lelaki bukan Muslim yang disebut ini menggunakan akaun media sosial bernama Elijah Bimbong. Semua orang politik tahu dia ni selalu melakukan buli cyber dan menghina orang ramai, termasuklah melabel orang ramai dengan pelbagai perkataan, khususnya yang perbankan kerajaan ni dipanggil dengan gelaran haiwan, panggil walaun, walauntik dan sebagainya. Saudara dan sedari, jangan dijadikan berita ini seolah-olah orang Melayu pergi tampak lelaki berbangsa lain. Mungkin Elijah ni ada ramai musuh. Musuh politik, musuh media sosial yang tidak ada kaitan langsung dengan bangsa ataupun agama dekat dalam negara kita.